Dia punya langit tu macam nak runtuh lah. Macam ada azab je nak Allah nak bagi dekat Walid ni. Tengok mata Walid dah tu. Weh, besarnya mata dia. Mengerikan. Sabar. Jangan lompat tu. Ajarannya menyebar cepat dan pengikutnya terus Ready? bertambah. Let's go. Astaghfirullahalazim. Kenapa kita pelanting lagi ni? Astaghfirullahalazim. Walid nak Dewi boleh. Walid. Ke dia? Walid nak Dewi pandang. Itu adalah Betul-betul mengerikan, guys. Oh, tengok mata dia. Walid nak Dewi pandang. Hidung dia besar, mata dia besar. Aduh. Berapa banyak ada Walid ni. Kat sana ada Walid, kat sini ada Walid. Tapi ajarannya menyebar cepat dan pengikutnya Walid pecah 3 katnya. Walid. Pejamkan mata. Bayangkan muka Walid. Lu. Astaghfirullahalazim. Bismillah. Kita kena cepat. 16 saat saja tinggal. Masa yang tinggal 11 saat. Itu klon daripada Walid sahaja. Bismillah. Pada mata Walid. Walid nak Dewi pandang. Guys, ini adalah checkpoint yang terakhir. Ui, dah jauh dah aku jalan. Kita sampai ke rumah Walid akhirnya. Assalamualaikum Walid. Pada mata Walid. Selesai, misi selesai. Anomali Walid Tower. Ada 9 Walid, guys. Walid pecah 9. perintah dari Walid Dia macam boboiboy lah. yang membangun sekte Wah, di sebuah easy guys. kecil. Map budak-budak ni. Tak ada Ni yang tahu map dari mana dia para berasal, bocil ya. Tapi ajar